Sebenarnya time trimester pertama aku teringin sangat nak bau hotel. Lepas tu Danish kata busy lah kerja. Lepas tu sekarang Danish bawa pergi Lexus Hibiscus. Love you baby. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki selalu. I love you. Weh, aku ingatkan video tu aku ada rekod momen-momen aku dekat situ. Rupanya tak ada. Rupanya aku tak rekod. So sekarang aku dah kat rumah. Jom kita nak buat oat. Oat kita baru sampai hari ni dengan cookies sebab dah habis stok kan. Aku pregnant ni kan memang boleh makan oat sahaja. Dengan tu. Jom kita makan cookies. Jadi nak air panas. Penat aku. Aku ingat kan aku ada record momen-momen. Bila aku tengok balik, lah tak ada. Video tu je. Biasalah weh, aku sekarang dah lah kuat. Aku pelupa weh. Aku main phone. Lepas tu aku tanya mana phone aku. Aku memang sekarang memang lupa je. Dah nyanyuk dah aku ni pun. Makan oat lah makan malam. Pukul 7 ni sebab aku tak nak makan apa-apa ke hari ni kan. Malam ni aku tak nak makan apa-apa. So kita bancuh oat saja. Bolehlah kenyang nanti tidur. Terus tidur besok lah baru makan. Panas sangat pula airnya Danish. Walaupun letak air banyak, tapi dia still ada rasa. Dia bukan yang oat yang tak ada rasa. So sedap. Sedap tu, dia rasa macam air coklat. Nak buat version ais pun boleh.